Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas bin Abdul Hadi, nombor matrik 077517. InsyaAllah dalam video ini kumpulan saya akan menerangkan tentang lafaz yang diterima riwayatnya dalam perkara yang tidak disendirinya. Okey, maksud yang tidak disendirinya ialah perawi itu tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Para ulama ini kadang-kadang menggunakan beberapa lafaz yang tertentu untuk perawi yang mana berada di antara diterima ataupun ditolak hadis mereka. Antara lafaz yang digunakan oleh para ulama ialah mereka meriwayatkan daripadanya, ataupun orang ramai meriwayatkan daripadanya, ataupun orang ramai masih menerima ataupun bertolak ansur dalam periwayatannya. Dan ada beberapa lafaz-lafaz lain yang digunakan oleh para ulama untuk perawi yang berada di antara ditolak ataupun diterima ini. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang menerima lafaz-lafaz ini, hadis mereka ini boleh digunakan hanya dengan tujuan untuk syawahid, iaitu penyaksian, ataupun mutaba'an, iaitu untuk persetujuan. Hadis mereka yang menerima lafaz-lafaz ini tidak boleh dijadikan hujah apabila mereka hanya bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, hadis oleh perawi-perawi ini diterima dalam perkara-perkara fadail, iaitu perkara yang berbentuk kelebihan-kelebihan amalan, tetapi tidak diterima, ditolak untuk perkara-perkara yang melibatkan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz bin Maharudin, nombor matrik 079299. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan istilah khusus yang digunakan oleh ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil. Baik, sebelum kita masuk dalam perbahasan, kita tengok dulu apa itu istilah khusus. Setiap ulama mempunyai istilah tersendiri. Maknanya satu perkataan yang digunakan oleh ulama A berbeza dengan ulama B istilah yang digunakan. Jadinya kita perlu tahu cara untuk kenal pasti apakah maksud sebenar istilah yang digunakan oleh setiap ulama. Para ulama telah menjelaskan 7 cara untuk kenal pasti istilah khusus ini. Cara yang pertama, ulama itu sendiri yang menjelaskan apa yang mereka sampaikan. Contohnya seperti Imam Al-Bukhari pernah berkata, setiap kali dia sebut munkarul hadis tentang seseorang, maksudnya perawi itu tidak boleh langsung diriwayatkan daripadanya, jelas terus daripada mulut beliau sendiri. Cara yang kedua, anak murid atau arakan yang terangkan. Kalau ulama tu tidak terangkan sendiri, mungkin anak murid atau rakan beliau yang jelaskan. Contohnya seperti Hafiz Al-Hajjab pernah menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Yahya Ibn Ma'in apabila beliau menilai seseorang perawi. Cara yang ketiga, kajian mendalam atau istiqra'. Cara ini lebih kepada usaha pengkaji sendiri, iaitu mengkaji semua penggunaan istilah oleh ulama berkenaan secara menyeluruh. Contohnya Al-Dhahabi setelah mengkaji dengan teliti pendapat bahawa apabila Abu Hatim Ar-Razi berkata tulis hadisnya, maksudnya hadis Abu Hatim ni, maksudnya perawi itu tidak boleh dijadikan hujah. Ini bukan andaian, ini hasil kajian yang mendalam. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, tengok konteks ayat. Kita perlu tengok dalam situasi apa istilah itu digunakan. Kadang-kadang ulama guna perkataan itu sebagai ejekan atau gelaran, atau ia memang nama perawi itu. Contohnya nama Abu Abdullah bin Muhammad Ad-Da'if. Perkataan Da'if itu merujuk kepada nama asalnya, bukan direka-reka oleh ulama lain. Cara yang kelima, rujuk kamus bahasa Arab. Untuk faham makna asal sesuatu perkataan, kita perlu rujuk kitab-kitab bahasa. Contohnya perkataan bagh. Ibnu Ambari kata perkataan bagh bermaksud membesarkan dan mengagungkan sesuatu perkara. Tetapi Az-Zubaydi pula kata ungkapan ini bermaksud rasa redha, kagum dan bangga. Maknanya berbeza-beza pendapat dan kita perlu tahu mana satu yang dimaksudkan. Cara yang keenam, kumpul dan semak semua riwayat perawi. Kita perlu kumpulkan semua riwayat perawi yang dinilai itu, kemudian semak dengan teliti. Dengan cara ini kita boleh faham yang sebenarnya dimaksudkan oleh pengkritik apabila dia gunakan istilah tertentu terhadap perawi berkenaan. Cara ketujuh, kumpulkan semua pendapat pengkritik. Cara ketujuh ini kita boleh tahu
apabila kita kumpulkan semua kata-kata yang pernah diucapkan oleh penggelitik tentang perawi yang sama, kemudian kita pastikan kata-kata itu memang benar-benar daripada penggelitik itu ataupun bukan, yang ini palsu. Mungkin silap salin, mungkin silap eja. Ini sangat penting supaya kita tidak tersalah tafsir maksud sebenar beliau. Sebagai kesimpulan, ilmu jarh wa ta'dil ini bukan ilmu yang boleh kita ambil ringan. Ia memerlukan kita teliti, sabar dan rajin mengkaji. Kalau kita terusan bergantung pada makna umum sahaja, iaitu sesuatu istilah tanpa faham konteks dan maksud ulama yang menggunakannya, besar kemungkinan kita akan tersilap dalam menilai perawi. Maka dengan 7 cara yang telah kita bincangkan tadi, daripada akuan ulama sendiri, kajian istiqra', konteks ayat, sehinggalah rujukan kamus bahasa, semua ini adalah panduan untuk kita menilai perawi secara tepat, adil dan bertanggungjawab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Azfar Hasanuddin bin Syahruddin, nombor metrik 079312. Seterusnya saya akan sambung tentang istilah-istilah khas Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Abu Hatim Ar-Razi merupakan salah seorang imam terkemuka dalam ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang sangat tegas dalam menilai kelemahan perawi. Anak beliau, Ibnu Abi Hatim, telah meriwayatkan banyak istilah khas yang digunakan oleh ayahnya. Istilah-istilah ini memerlukan penelitian dan pengamatan terhadap petunjuk-petunjuk yang menjelaskan maksud sebenar serta penggunaannya. Istilah-istilah khas beliau dalam jarh ialah: yang pertama, istilah yuktabu hadisuhu. Maksud istilah ini ialah hadis perawi tersebut boleh dicatat dan dikaji, namun tidak cukup kuat untuk dijadikan sandaran hukum secara bersendirian. Sebagai contoh mengenai Ismail bin Abdul Rahman As-Sudi, hadisnya ditulis tetapi tidak dijadikan hujah. Istilah yang kedua pula ialah istilah fi hadisihi sana'atun. Dalam hadisnya terdapat campur tangan. Maksud istilah ini perawi tersebut tidak dituduh berdusta, namun ketepatan dan cara periwayatannya bermasalah. Sebagai contoh tentang Darraj bin Abi Asam, dalam hadisnya terdapat campur tangan. Selain itu, istilah yang ketiga ialah istilah wa ala yadai adlin. Maksud istilah ini perawi tersebut sangat lemah dan hampir tidak boleh diterima riwayatnya. Sebagai contoh, perawi yang dinilai dalam istilah ini ialah: yang pertama Jubarah bin Al-Mughallis, yang kedua Umar bin Hafs Al-Abdi, yang ketiga Muhammad bin Khalid Al-Wasiti, dan yang keempat Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri. Tambahan pula, istilah yang keempat ialah istilah yafta'ilul haditha. Maksud istilah ini perawi tersebut adalah pendusta dan riwayatnya ditolak sama sekali. Sebagai contoh mengenai Maisarah bin Abdul Rabbih Al-Basri, dia dituduh berdusta dan mereka reka hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Iqbal bin Ami, nombor metrik 077751. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan rakan saya sebelumnya berkaitan dengan istilah dalam menjarh seseorang. Okey, yang kelima, istilahnya ialah tu'raf wa tunkar. Ia adalah satu jarh yang sederhana dan maksudnya kadang-kadang perawi meriwayatkan hadis-hadis yang dikenali dan diterima, dan kadang-kadang meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar ataupun istilahnya ditolak. Okey, sebagai contoh, Ibnu Abi Hatim, dia menjarh seseorang ni yang bernama Al-Husain bin Zaid. Okey, Ibnu Hatim ni dia bertanya kepada ayahnya apakah pendapat ayahnya tentang Al-Husain bin Zaid ni. Lalu ayah dia pun membuat syarat membalikkan tapak tangan. Okey, yang memberi maksud kadang-kadang Husain bin Zaid ni dikenali dan kadang-kadang ia diingkari. Okey. Okey, seterusnya istilah keenam ialah mastur ataupun mahalu asid, yang bermaksud seseorang perawi itu tidak dijadikan hujah, namun periwayatannya dijadikan sebagai intibar ataupun penelitian. Okey, sebagai contoh, Ibnu Abi Hatim dia bertanya kepada ayahnya tentang Muhal bin Muhras. Okey, lalu ayahnya pun menjarh Muhal bin Muhras ni ialah seorang yang thiqah, tetapi periwayatannya tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Okey, manakala Imam Bukhari meletakkan Muhal bin Muhras ni dalam list kalangan orang-orang yang ad-du'afa ataupun digelar sebagai orang-orang yang dhaif.
Baik, istilah seterusnya adalah sakatu anhu, iaitu bermaksud ditinggalkan dan merupakan satu kritikan ataupun jarh yang keras kepada perawi. Okey, sebagai contohnya Ibnu Abi Hatim berkata tentang Ibrahim bin Uthman. Okey, Ibnu Abi Hatim dia bertanya kepada ayahnya tentang Ibrahim bin Uthman ni. Lalu ayahnya pun berkata datuk kepada Abu Syaibah iaitu Ibrahim bin Uthman ni adalah seorang yang lemah. Okey, perawi-perawi lain tidak meriwayatkan hadis daripadanya dan dalam erti kata yang lain meninggalkan hadisnya. Istilah seterusnya ialah fihi nazar, iaitu satu lagi bentuk jarh yang keras, yang mana maksudnya seolah-olah seseorang yang berkata itu menuduh atau meragui kekuatan seseorang perawi. Okay, sebagai contoh, Ibnu Abi Hatim dia berkata tentang Ayyash bin Abdullah, yang mana dia mendengar ayahnya menjarh Ayyash bin Abdullah ini dengan kata-kata fihi nazar. Okay, istilah yang ke-9 ialah yaktubu hadithuhu zahran atau la yaktubu hadithuhu illa zahran. Okay, ini termasuk dalam lafaz jar. Hadisnya tidak ditulis kecuali sekadar ta'ajub atau untuk diberi perhatian. Okay, dan ini menunjukkan pelemahan terhadap perawi serta pengabaian terhadap periwayatannya. Okay, sebagai contoh, Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar ayahku berkata tentang Dawud bin Atta, Abu Sulaiman Al-Madini. Okay, ayahnya kata dia tidak kuat, lemah hadis, mungkar hadis. Okay, dan Ibnu Abi Hatim ni bertanyalah pada ayah dia, adakah hadisnya boleh ditulis? Okay, lalu ayahnya menjawab, sesiapa mahu tulislah hadisnya, sekadar zahra, sekadar catatan sahaja. Okay, istilah yang ke-10 iaitu dipanggil laisa bisyai, bermaksud perawi itu sangat lemah atau ditinggalkan atau dituduh berdusta. Okay, sebagai contoh, Ibnu Abi Hatim dia berkata ayahnya pernah ditanya berkaitan dengan Al-Qabbas bin Fahm. Okay, lalu ayahnya berkata Al-Qabbas bin Fahm laisa bisyai, tidak bernilai apa-apa. Istilah yang seterusnya ialah istilah laisa bil musta'in fil hadis. Istilah ini termasuk dalam bentuk kritikan kepada perawi, tetapi bentuk kritikan ini tidak sampai kita meninggalkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut secara sepenuhnya. Kritikan ini kadang-kadang kala berlaku kerana perawi itu terdapat pencanggahan pendapat ataupun pemikiran, pandangan mengikut sudut sunnah, mengikut pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian istilah yang ke-12 iaitu laisa minal babah. Laisa minal babah ini bermaksud bukan seseorang yang kuat ataupun layak dalam bidang tersebut, khususnya dalam pengriwayatan hadis. Al-babah bermaksud keadaan ataupun kedudukan atau kemampuan seseorang. Dalam bahasa Arab, babah juga membawa maksud wajah atau jenis tertentu. Abu Hatim Ar-Razi pernah berkata tentang Muhammad bin Ziyad bin Zabar, yang mana Abu Hatim Ar-Razi ini berjumpa dengan Muhammad bin Ziyad bin Zabar ini di Baghdad. Kemudian setelah bertemu dengannya, Abu Hatim Ar-Razi tahu yang bahawa Muhammad bin Ziyad ini tidak layak dalam bidang hadis dan tidak mendapatkan hadis daripadanya. Untuk istilah yang seterusnya iaitu istilah bilaitah qadama rijalah, yang bermaksud perawi ini dia meriwayatkan daripada guru-guru ataupun syekh-syekh yang terlebih dahulu pada zamannya berbanding perawi tersebut, dan sebenarnya tidak pernah berjumpa pun dengan guru-guru yang pada zaman sebelumnya itu. Kemudian pada istilah yang ke-14 iaitu mahalul i'rab.
ini merupakan satu bentuk ungkapan kritikan terhadap perawi, sama ada kerana perawi itu tidak dikenali majhul ataupun lemah pada hadisnya, terlalu lemah. Ungkapan mahallahu mahallul i'rab ini Abu Hatim Ar-Razi ungkapkan kepada dua orang perawi, iaitu Dassam bin Quran Al-Uqli dan yang kedua ialah Numairan bin Jariyah bin Zufar. Kemudian istilah yang ke-15 maafkan saya, iaitu la yashtaril bihadisihi atau la yashtarilu bih. Istilah ini bermaksud riwayatnya tidak terima dan tidak dijadikan hujah. Istilah yang seterusnya iaitu istilah nas'alullahu salamah, iaitu kami memohon keselamatan daripada Allah. Istilah ini diucapkan dan diungkapkan kepada seseorang yang padanya terdapat orang kata unsur-unsur pendustaan ataupun pendustaan dalam bidang hadis, ataupun padanya berpegang dengan akidah yang rosak dan juga menjadi ahli bid'ah. Jadi dengan ungkapan ini meminta keselamatan kepada Allah untuk memelihara dirinya. Dan istilah yang terakhir iaitu istilah syuz, yang bermaksud bercampur bau ingatan, yang menyebabkan hafalan itu lemah dan atau berlaku kekeliruan. So, sekian saja daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang kami sendiri. InsyaAllah kami akan memperbaiki diri sendiri masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.